Cara buat collar Mandarin kanak-kanak macam ni. Ini collar dia lebar dalam 1 inci, keliling leher 13. So, ini adalah collarnya. Kita gunakan iris serong pada kertas gam lah. Kita kena guna kertas gam. Jangan tak guna kertas gam. Kalau tak, nanti collar tak jadi elok. Okey, ironkan dia. Kalau anda ada buku ni, anda buka muka surat bahagian collar tu. Okay, cuma anda jangan buat bahagian ruang butang. Sebab collar Mandarin, dia tidak ada butang pada bahagian collar atas. Dia butang dia selepas collar. Okay, selepas kita iron, kemudian kita tekan dengan kayu. Anda rasa kenapa saya dengan tim Jarum Terbang selalu guna kayu semasa iron? Sebab yang pertama, apabila saya iron ni, dan dia kan panas kan, kertas gam tu ada gam. Bila dia cair, saya perlu tekan dengan kayu supaya kayu ni dapat serap haba. Bila kayu dapat serap haba, kertas gam akan cepat sejuk, gam akan mudah lekat. Apabila gam tu masih lagi panas, jika tidak guna kayu, gam tu masih lagi panas, dan apabila kita terus gerak, kita risau dia akan terbuka semula. Lepas tu bila gam kering, kita nak iron balik dah tak lokek. Siapa belajar sesuatu, cuba komen JT. Bila kita dah iron, gam melekat, alhamdulillah. Tapi korang kena check di sebelah luar. Macam ni, di sebelah luar ada tak gelembung-gelembung? Kalau gelembung, maksudnya ada bahagian belum lekat. Macam ni lah cara check dia. Nampak? Senang kan? Gunakan sabun pada bahagian bawah collar ni. Saya nak anda komen dan teka agaknya sabun ni untuk apa. Okay, komen sekejap sambil saya sabun. So sekarang ni kita lipatkan basi ke arah kertas gam, kemudian kita tolak. Okay, masih lagi kita perlukan kayu penekan. Tengok ya, saya buat biasa iron. Saya akan gunakan kayu penekan untuk menekan bahagian bawah ni. Nampak dia bantu untuk flat. Ini budak-budak flat ni. Bila saya tekan dia jadi flat flat juga ni. Ni dah ada flat ni. Okey, nampak? So bila kita dah siap, ni dia. Seterusnya kita akan jahit tindih. Dah siap jahit, anda kena buang basi. Okey, tengok saya buang kita buang serapat boleh dengan jahitan tadi. Pastikan gunting tajam. Saya guna gunting J apa? Jarum terbang. Gunting ni boleh menggunting 64 lapis. Dapatkan dekat showcase. Sekarang kita akan jahit tindih di sebelah pengeras begini. Dah siap jahit dan buangkan basi, jadikan suku inci. Kemudian anda terbalikkan untuk lihat di sebelah luar. Lupa pula saya nak cakap. Siapa yang belum follow saya, tekan butang follow dekat sebelah kiri. Terima kasih. Sekarang kita akan betulkan dia. Kita iron dari sebelah luar begini. Kemudian pastikan bentuk collar tu betul-betul elok. Sama juga, tekan dengan kayu geng untuk dapatkan bentuk collar yang cun-cun. Pastikan tidak ada terkeluar begini. Anda kena tarik lah. Okey, tarik pula caranya di sebelah dalam. Okey, so collar kita dah siap. Dah siap. Okey, collar kita dah siap. Sekarang saya nak ajar anda cara jahit collar ni ke atas garis leher yang saya buat tadi. So, bagi siapa yang nak tengok video seterusnya, cuba komen part 4. Ada 4 video tentang jahit collar ni. Bagi siapa yang nak belajar lebih banyak, anda boleh komen apa sahaja pendapat anda tentang video ni untuk saya tambah baik video seterusnya. Dan bagi siapa nak menyokong perjuangan Jarum Terbang, why not cuba dapatkan buku-buku dan barang jahitan dari Jarum Terbang. Bagi dekat showcase. Beli sekarang.